Okay, Assalamualaikum. So hari ni kita nak menziarahi kawan yang ada dekat hospital. So sebelum tu kita kena cari parking dululah. Yang ini saya dah pusing lebih kurang 6 kali. Okay, sudah dapat, barulah kita bergerak menuju ke pintu masuk hospital melalui merentas kawasan letak kereta yang sangat banyak ni. Kiri kanan semua penuh. Okay, sebab kebetulan hari ni hari melawat. Jadi kita kena lalu bahagian ni, kawasan yang diletakkan tab merah putih ni, untuk melalu ke kawasan pintu utamanya. Okay, dah sampai, kita kena cari pula lokasi lift. Okay, lokasi lift yang berada di sebelah kanan rasanya. Okay, dah jumpa. Alright, so kita tunggu dia buka untuk kita masuk. Dan kita pun masuk ke dalam. Wah, sekali dengan nurse tadi. Okay, tak tahu dia buat apa. Okay, dah sampai, kita cari pula ward. Okay, ward untuk lelaki. Okay, pusing. Sebab ward ni ada banyak tempat, ada banyak section. So kita kena tengok dia punya label. Dan jumpalah, tu dia, ni kawan kita yang tengah sakit. InsyaAllah dia akan sihat, sembuh seperti sedia kala. Dia akan discharge pada hari Isnin.